Perjalanan kami bermula dari Pekan Tapah. Jarak dari Pekan Tapah ke Pekan Kampar adalah sejauh kira-kira 24 km. Pekan Tapah merupakan pusat pentadbiran bagi daerah Batang Padang, sebuah daerah yang diwujudkan semasa pemerintahan British di Tanah Melayu. Video mengenai Pekan Tapah telah pun kami siarkan terdahulu. Link untuk video tersebut kami letakkan di ruangan description. Laluan perjalanan kali ini adalah jalan raya dua lorong. Jalan raya dari Tapah ke Kampar merupakan sebahagian dari Perjalanan Persekutuan A1, iaitu laluan darat tertua dan paling penting di pantai barat semenanjung Malaysia. Laluan ini telah wujud sejak zaman penjajahan British dan berkembang seiring dengan industri penerbungan biji timah di Lembah Kinta. Perjalanan kali ini akan melalui Pekan Tapah, Pekan Temuh dan Pekan Kampar. Kita juga akan melalui beberapa kampung tradisional seperti Kampung Batu Tiga Temuh dan Kampung Pasir. Pada akhir abad ke-19, kawasan Kampar, Temuh dan Tapah berkembang pesat hasil penemuan biji timah. British memerlukan jalan darat yang lebih baik bagi menghubungkan kawasan Lombong dengan bandar utama seperti Ipoh dan Kuala Lumpur. Sebelum jalan berturap dibina, laluan ini hanyalah jalan tanah dan laluan kereta lembu yang digunakan oleh pelombong, pedagang dan penduduk tempatan. Apabila industri pelombongan berkembang sekitar tahun 1880-an, kerajaan kolonial mula menaik taraf laluan tersebut menjadi jalan batu dan kemudiannya jalan berturap. Jalan Tapah Kampar menjadi laluan utama pada era British untuk mengangkut biji timah dari Kampar ke Ipoh dan seterusnya pelabuhan Pulau Pinang, menghubungkan estet getah yang mula berkembang pada awal abad ke-20 dan memudahkan perjalanan pegawai kerajaan British serta perkhidmatan pos.
Bagi yang melalui jalan ini, selain dapat melihat rumah-rumah lama, anda juga berpeluang melihat tinggalan lombong-lombong bijih timah yang tidak lagi beroperasi setelah tamatnya era kegemilangan bijih timah di negeri Perak. Selepas Perang Dunia Kedua, jalan ini diperbesarkan dan diturap sepenuhnya bagi menampung peningkatan trafik. Ia menjadi sebahagian daripada rangkaian jalan persekutuan, laluan utama yang menghubungkan Johor Bahru, Kuala Lumpur, Tapah, Kampar, Ipoh, Taiping dan Batuan. Kongsikan kenangan anda melalui jalan ini di ruangan komen. Kami baca setiap komen yang anda tulis. Semoga semua video-video yang kami hasilkan akan menjadi bahan sejarah di masa hadapan. Pada pertengahan tahun 1990-an, pembukaan lebuh raya Utara Selatan mengurangkan jumlah kenderaan jarak jauh yang menggunakan laluan persekutuan ini. Walau bagaimanapun, jalan Tapah Kampar masih kekal penting kerana menjadi laluan alternatif apabila berlaku kesesakan atau penutupan lebuh raya, menghubungkan pekan-pekan kecil seperti Temuh, menjadi laluan harian penduduk dan pengangkutan tempatan. Pekan Kampar antara salah satu pekan yang penting dalam sejarah pelombongan bijih timah di negeri Perak, berkembang pesat pada penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pekan Kampar menjadi pusat pentadbiran bagi daerah tersebut yang dahulunya dikenali sebagai daerah Kinta Selatan.